الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikutinya. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kepalsuan itu sebagai kepalsuan dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Fa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka sesungguhnya tiada daya untuk mengelak daripada maksiat, tiada upaya untuk melakukan ketaatan melainkan dengan bantuan dan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator yang saya hormati lagi saya kasihi, pengerusi Masjid Al-Muttaqin Taman Meru, Datuk Abu Bakar bin Ramli, Timbalan Nazir dan seluruh ahli cuaca masjid. Tidak dilupakan Tuan Imam, Tuan Bilal, sahabat saya yang mengiringi saya, Ustaz Hafiz, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Terasa kerdil saya sebagaimana yang disebut dalam pengenalan tadi. Bukanlah saya seorang yang pakar, memahiri, tapi kesempatan yang saya amat menghargai dengan jemputan masjid pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dalam sekelumit masa sementelahan kita menunggu fardu isyak, tidak lebih daripada saya ingin berkongsi peringatan untuk diri saya dan diri tuan-tuan, puan-puan, untuk sama-sama kita mengukuhkan lagi, meneguhkan lagi kepahaman, pengenalan, keyakinan kita kepada beriman kepada Allah SWT sebagai pokok persoalan iman yang paling utama. Allah SWT memerintahkan kita dalam surah Muhammad ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenar yang layak disembah melainkan Allah. Jadi ulama menyatakan di sini Allah memerintahkan kita untuk mencari laluan ilmu. Kita ditanggungkan dengan taklif untuk mencari ilmu yang boleh menyampaikan kita kepada kenalnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain juga Allah SWT menggesa kita, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka hendaklah kamu mengingati Allah. Ini khususnya berkait dengan hari Arafah. Maka juga selain daripada waktu Arafah, dalam ayat ini menggesa kita supaya mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Menariknya Allah mengaitkan ingat kita kepada Allah itu, Allah nyatakan sebagaimana kamu mengingati datuk, bapa, datuk, nenek moyang kamu. Supaya kita mengenal Allah SWT ini dikaitkan dari segi mengenang
asal muasal kewujudan kita. Bila disebut ayah, datuk, nenek, moyang, maksudnya apa? Kita memahami bahawa mereka lah merupakan sebab kepada kewujudan kita. Jadi dari segi sebab kewujudan kita itu daripada berpangkal muara daripada adanya ayah, datuk, moyang kita. Maka begitulah Allah SWT ini merupakan sebab wujud kita yang hakiki. Wujud kita yang hakiki ini dengan sebab Allah SWT mencipta kita, yang ulama menyatakan sebagai nikmat ijad, nikmat mewujudkan kita. Dengan sebab kita wujudlah menjadi sebab kepada nikmat-nikmat yang lain. Jadi tuan-tuan, bukan saya nak memberatkan perbahasan pada malam ini, saya lebih kepada mengukuhkan lagi apa yang ayah-ayah, yang abang-abang, yang pakcik-pakcik dan apa di semua yang ada di sini, ibu-ibu, ya. Sekadar saya ingin membicarakan pengenalan tentang Allah melalui satu ayat yang menjadi zikir yang kita ratib selalu, iaitulah ayatul kursi. Jadi ringan-ringan saja pada malam ini. Bukan saya nak buka perbahasan pengajian seperti sifat 20 yang saya yakin setiap masjid dan surau dan masjid ini sudah tentu tidak juga lepas daripada pengajian. Mesti ada guru mungkin telah khatam beberapa kitab mengenai huraian pengenalan mengenai beriman kepada Allah melalui sifat-sifatnya, mengenal Rasul. Dan pada malam ini saya ingin mengambil kesempatan untuk sama-sama kita mengukuhkan lagi kepahaman dan keyakinan kita melalui ayat Al-Kursi ini, bagaimana Allah SWT sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi, apakah terlebih dahulu kelebihan ayatul kursi ini? Ada beberapa hadis yang saya ingat mungkin kita pernah dengar mengenai kelebihan ayatul kursi ini. Saya hanya nak ambil 3 hadis saja yang menyebut mengenai kelebihan ayatul kursi. Hadis yang pertama yang menceritakan mengenai kelebihan ayat kursi ini. Tuan-tuan, saya sendiri, saya ada anak perempuan 4 orang lah. Kita risau sepanjang kita ni di luar daripada pengawasan kepada anak-anak kita. Anak perempuan pula zaman yang mencabar ini. Jadi paling kurang saya selalu bila nak pisah daripada anak-anak, nak pergi balik lepas balik kampung, nak lepaskan dia ke asrama ke apa, saya pesan selalu supaya amalkan bacaan ayatul kursi ni sebagai pendinding. Betul lah ada cara-cara lain yang kita pesan dia, tapi antara yang besar selalu saya ingatkan banyakkan selawat, kemudian ayatul kursi. Jadi apakah kelebihan ayatul kursi ni? Antaranya dalam hadis Sahih Bukhari. Saya minta maaf kalau pernah kita dengar ni, malam ini lebih kepada pengulangan supaya dapat pasakkan lagi amalan kita, pegangan kita terhadap ayat kursi ni, dan kembangkan kepahaman itu supaya kita dapat merasai kehadiran Allah di dalam kehidupan kita ini melalui antaranya penjelasan ayatul kursi ini. Yang pertama, hadis Sahih Bukhari. Kita pernah dengar kan ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni masuk Islam lewat, tapi dialah antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, kerana beliau banyak melazimi kehidupan dia di akhir hayat Rasulullah itu. Maka banyaklah hadis yang diriwayatkan, antaranya hadis mengenai kelebihan ayat kursi ini. Menarik kisah Abu Hurairah ni sebab begini.
Hadis yang panjang kalau tuan-tuan pernah dengar atau baca Ayatul Kursi ni kait dengan Abu Hurairah, ialah Abu Hurairah ni pernah satu ketika dia jaga gudang kurma, gudang kurma hasil daripada zakat. Jadi ada sekali tu dia tengok kurma dalam gudang dia ni makin susut. Sekali dia tengok, ni berkurangan ni dia tengok. Jadi dia tunggu intai pada waktu malam tu, agak-agak siapa yang angkut, yang pergi curi kurma ini. Dalam satu riwayat kalau tengok dalam hadis Ibnu Katsir, maka dia dapat cekuk kita kata kelibat yang selalu duk curi kurma ini. Maka dalam hadis kalau tengok Ibnu Katsir tu, ni hadis Sahih Bukhari, maka bila dia pegang tangan, dia jabat tangan kelibat ni, tangan ni berbulu. Tangan tu berbulu. Kita dah imagine apa dia ni kan. Lepas tu bila dah cukup, dia pun kata, wallahi, demi Allah, kata Abu Hurairah, aku akan angkat kes ni, aku akan melaporkan kepada Nabi tentang kamu ni. Rupanya kamu ni yang selalu duk ambil kurma ni. Waktu malam ni. Maka dia pun merayu, kelibat ni pun merayu. Dia kata, aku memang berhajat pada kurma ni. Aku ada keluarga dan aku ada hajat, keperluan yang bersangatan, sebab tu aku ambil ni, kata dia. Maka dengan sebab kasihan belas, Abu Hurairah kata, aku lepaskan kali ni, tapi dia berjanji tak akan datang lagi dah. Lepas ni aku lepaskan kau, tapi lepas ni jangan datang dah. Lepas tu kelibat ni pun berlepas dirilah daripada Abu Hurairah. Malam kedua berlaku lagi sekali, cekuk sekali. Semalam kata tak mau datang juga, cekuk juga. Ni kali kedua. Dia pun macam merayu lagi, aku ni ada keperluan berhajat, sebab tu janganlah mengadu pada report pada Rasulullah, lepaskan aku. Ni hari kedua. Malam yang ketiga tu lagi sekali berlaku. Abu Hurairah cekuk lagi sekali. Memang kamu semalam ni, kemarin kata tak nak datang, kali ni tak kasih can dah. Dia kata, Abu Hurairah kata, kali ni aku nak mengadu betul pada Rasulullah. Maka kali ketiga ni, sebenarnya lepas setiap malam, 2 malam tu, bila Abu Hurairah report pada Rasulullah, Rasul kata, percayalah dia akan ta'ud, dia akan balik malam ni. Dia akan balik. Jadi dah 2 kali dah. Kali ketiga, akhir sekali kata, betul, kali ni betul aku tak kembali balik, kata dia. Tapi aku nak ajar satu benda, apa dia, iaitu kelibat ni pun dia bacalah Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sehingga wa huwal aliyul azim, ya, habis. Jadi kata dia, lan yazal alaika, pasti sentiasa ke atas kamu ni Allah akan pelihara kamu, jaga kamu daripada dihampiri, didekati oleh syaitan pada malam kamu baca ni sampai ke subuh. Lepas tu tak pernah lepas lah. Dia Abu Hurairah lepaskan dia bila mengadu pada Rasul. Rasul kata, kamu tahu tak, yang kamu bercakap dengan dia ni kazub. Dia ni makhluk yang jenis kaki penipu. Kecuali yang dia cerita pada kamu tu betul. Jadi yang menipu kamu ni memang dia kaki penipu, tapi tang dia cerita bahawa kalau kamu beramal baca ayat kursi, Allah akan jaga kamu sampai ke hati betul. Dan kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, zaka syaitan. Sebenarnya yang kelibat tu itulah dia syaitan. Itu kalau belajar ilmu akidah, jin ni termasuk daripada syaitan ni termasuk daripada keturunan jin. Jadi syaitan ni adalah daripada makhluk yang bernama jin. Jadi jin yang kafir inilah dia syaitan. Kalau kita ada tok Adam, syaitan dia ada tok dia, nama tok dia ialah iblis. Iblis ni yang bermusuh tradisi sampai ke hari ini. Dalam Quran banyak dia diceritakan permusuhan tradisi ni antara syaitan dengan pewaris nabi-nabi, di mana hujung pangkal cerita nabi yang awal, Nabi Adam, dia dimusuhi oleh tok pada syaitan ni, iaitu iblis. Baik, jadi balik itu hadis Sahih Bukhari mengenai kelebihan Ayatul Kursi. Bila kita baca beramal tu,
dalam riwayat yang lain Allah akan jaga diri kita termasuk jiran-jiran yang keliling kita itu, rumah kita itu. Sebagaimana juga hadis yang lain yang menyokongnya, hadis riwayat Al-Hakim yang disahihkan. Tak ada pendapat yang mengatakan hadis ini dhaif. Jadi ini ijtihad antara ulama, ada kata hadis ni dhaif, ada kata hadis ini sahih. Tapi dengan sebab beramal kita tak apalah mengapa walaupun hadis ni hadis dhaif, tapi kita boleh beramal dengan hadis yang dhaif ini. Menyatakan suratul Baqarah fiha ayah. Surah Al-Baqarah ini di dalamnya ada satu ayat, Sayyidah Ayil Quran, yang merupakan penghulu kepada Quran. Maksudnya Al-Baqarah ni dianggap ketua, penghulu kepada ayat Quran. Dalam pada surah Al-Baqarah ni jadi penghulu kepada ayat-ayat kepada Quran. Dalam tu ada Ayatul Kursi. Tidaklah dibaca di sesebuah rumah yang terdapat syaitan di dalamnya, melainkan syaitan itu akan keluar daripadanya dengan bacaan Ayatul Kursi. Jadi bila pindah rumah baru ataupun nak rasmikan rumah yang baru siap, seeloknya kita baca surah Al-Baqarah ataupun paling ringkas kita baca Ayatul Kursi. Ini menjadi pelindung kepada keselamatan, kesejahteraan dunia akhirat kita. Yang ketiga, hadis riwayat An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, man qara'a ayatul kursi, siapa-siapa yang baca ayat kursi ini fi duburi kulli salah. Ini saya ingat tuan-tuan biasa dengar. Sesiapa, kata Nabi, yang membaca ayat kursi, menyusuli, mengiringi seusai solat maktubah, solat fardu, ya, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Ini jadi amalan, ya. Kadang-kadang saya tak tahu Ipoh ni okey sikit kot. Kalau macam saya cerita dekat belah Lembah Kelang ni, imam-imam ni, ya Allah kan, tak sempat nak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kadang-kadang tu ayat kursi pun tak sempat, doa terus pasal kononnya penduduk Lembah Kelang ni sibuk belaka. Jadi imam-imam pun kadang terbawa-bawa tu, dia ringkas saja. Tapi kalau imam tu dia jumpa hadis ni, maknanya kalau tak baca tasbih, tahmid, takbir pun, maknanya paling kurang dia tak tinggal ayat kursi. Kerana kelebihan ini. Apa kelebihan dia? Kata Nabi SAW sini, siapa yang beramal membaca ayat kursi selepas selesai solat, ya, tidak ada yang menyekat, menghalang dia untuk masuk syurga melainkan kematian. Makna kata kalaulah dia ambil nyawa oleh Allah SWT dalam solat yang dia meninggal tu, sebelum tu waktu Zuhur tu dia dah baca ayat kursi, mudah-mudahan kena dengan hadis ini dia masuk syurga. Ini kelebihan Ayatul Kursi, seolah merupakan gambaran jaminan kita untuk modal kita untuk mudah masuk syurga. Baik, soalan dia. Saya ingat singkat juga. 8:20, ya Allah Tuhanku, masa ni begitu cepat, belum masuk lagi. Baru pengenalan kelebihan itu, ya. Soalan dia, apakah rahsia kebesaran ayat kursi ini? Dalam satu riwayat lain mengatakan, Rasul tanya kepada sahabat tanya, sahabat kata kepada Rasul tanya tentang kedudukan ayat, manakah ayat yang paling afdal, yang paling utama dalam Quran? Maka dijawab oleh Nabi SAW, iaitu Ayatul Kursi. Kata ulama, maksud ayat yang paling afdal, paling tinggi kelebihan, iaitu dari sudut bila kita baca, ganjaran pahala dia tu banyak. Banyak-banyak ayat Quran ni, ganjaran pahala kalau kita baca, banyak ganjaran ni ayat kursi. Mengapa begitu? Sebabnya, kata ulama, antara sebablah mengapa kelebihan ayat kursi ini, kerana di dalam ayat kursi ini terhimpun, ya, hakikat dan persoalan ketuhanan yang tidak ada dalam ayat yang lain. Dihimpunkan sebanyak itu hakikat persoalan ketuhanan ini, tentang keesaan Allah, tentang ketuhanan Allah, tentang
ilmu kebijaksanaan Allah, tentang kudrat dia, tentang qayyumiyah. Tentang qayyumiyah ni, Allah ni dia mentadbir alam makhluk yang dia cipta, yang menggambarkan sultah, kekuasaan dan penguasaan. Kalau istilah moden sikit, dominasi, penguasaan Allah. Tidaklah terdapat dalam ayat-ayat yang boleh mengatasi himpunan pemerihalan ini melainkan dalam ayatul kursi. Sehingga ulama kaji lagi, dalam ayat kursi ni agak-agak ada berapa kali disebut Allah ataupun kata ganti diri yang balik kepada Allah. Nya kan, nya. Allah wala yuhaitu nabi min ilmi, hi tu, dhamir tu, kata ganti tu. Jadi bila dibahaskan, jadi ayat kursi inilah mengandungi banyak sebutan tentang Allah dan juga sifat-sifat kesempurnaan dia itu. Ada yang menghitung, maka ijtihad ulama lah, ada ulama kira dengan kehebatan ilmu nahu, dikatakan disebut sebanyak 16 kali Allah dan kata ganti diri yang balik pada Allah. Ada kata bukan 16, 17. Ada kata 21. Contohnya mula Allah tu satu dah. La ilaha illa hu, dua dah. Al-Hayyu 3, Al-Qayyum 4. Kira tu sampai ada 16. Ada kata 17. Ada ringkas kata beginilah, kelebihan ayat kursi ni gini tuan-tuan. Katakan kita diberi satu tasking, satu tugas. Bila non-Muslim tanya kita, siapa dia Allah? Kita ni kalau orang tanya, siapa kamu? Dalam kocek kita ni ada IC. Kita bilang, ni aku ni dia. Identiti aku ni, tengok IC ni. Seolah ayat ni kata, kalau orang kafir tanya, siapa dia Allah? Kita tak tahu nak jawab apa, baca je ayat kursi. Kalau diterjemahkan, itulah pengenalan siapa itu Allah. Ayat ni pengenalan siapa dia Allah. Jadi banyak caralah kita nak mengaji ilmu tauhid ni. Ada pendekatan yang berat sikit, mencabar sikit, tapi dia macam ubat lah, walaupun pahit, tapi mudah-mudahan sembuh. Jadi kalau mengaji kitab tu ada setengah tu cara sifat 20. Ada cara mengaji ilmu tafsir. Ilmu tafsir ni mak kita baca ayat Quran, dan dalam penafsiran ayat Quran itu ada ketika-ketika yang memperkenalkan siapa dia Allah. Baik, masa makin singkat lagi, macam mana kita nak sentuh banyak ni. Pertama sekali iaitulah kita baca sikit-sikit a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayatul kursi ni. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Kita baca sikit-sikit nanti pengertian dia. Yang pertama sekali Allah. Allah itu pengenalan. Siapa dia Allah? Allah ini kalau secara mudah dalam pengajian ilmu tauhid, Allah ni adalah alamun, pengenalan, nama pengenalan, ala zat yang mengisyaratkan, menunjukkan kepada satu diri, satu zat, al-wajibil wujud, yang mana zat itu, diri itu adalah diri yang wujudnya itu pasti ada. Maksud pasti ada ialah akal kita yang waras, yang pasti ini tak boleh terima kata Allah tu tak ada. Allah ni mesti ada. Masa bila akal boleh kata Allah ni wajib ada, mustahil tak ada, iaitu bila alam
buka mata, bila kita buka mata, terpampang depan kita ni wujud. Jadi hakikatnya depan mata kita ni kita boleh nampak sesuatu yang wujud, iaitu makhluk. Bila kita fikir lagi wujud yang ada ni macam mana dia boleh wujud? Bila kita fikir gali, akal yang waras akan sampai kepada kesimpulan tidak mungkin apa yang wujud di hadapan mata kita ini wujud dengan sendiri. Mesti dia diwujudkan oleh satu jenis wujud yang wujud itu tidak berhutang wujud kepada wujud yang lain. Mesti apa yang wujud di hadapan mata kita ini berpunca wujudnya itu daripada satu wujud yang menjadi perdu pangkal kepada segala wujud yang lain. Tak apalah kalau saya panjang-panjang lagi dia jadi perbahasan sifat wujud pula. Jadi dalam pengajian ilmu tauhid, wujud tu ada kategori jenis yang berandaian. Kita ni wujud dah, tapi wujud kita ni berandaian. Masuk berandaian sebelum kita wujud, kita tak wujud. Masa kita belum wujud, kita berandaian untuk wujud dan berandaian untuk kekal tak wujud-wujud. Tiba-tiba dalam keadaan ada dua possibility. Boleh jadi dia wujud, boleh jadi tak wujud. Tiba-tiba dia wujud. Mesti wujud dia itu diberatkan oleh satu wujud yang wujud itu sendiri tak tertakluk, tak berkait, tak berhutang wujud dia dengan wujud yang lain. Wujud itulah yang didambakan oleh akal yang waras. Siapalah agaknya ya wujud tu yang wujud itu jenis wajib. Itulah dia Allah. Jadi ayat ni memperkenalkan wujud yang menjadi pencipta kepada segala wujud yang lain. Itulah dia Allah. Jadi Allah ni adalah kata nama khas pengenalan kepada satu diri, satu zat yang wujud dia itu wujud yang tersendiri, bukan wujud yang berandaian. Al-muttasifu bikulli al-kamalat. Satu, dia wujud yang wajib. Yang kedua, dia itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itulah dia Allah. Jadi bila disebut Allah, ayat kursi ni huraikan lagi. Allah iaitu kata nama pengenal. Sebab tu dulu ada isu tak? Bila rakan-rakan Kristian kita nak pinjam kalimah Allah tu, dia nak terjemahkan Bible dia dalam bahasa Melayu. Jadi polemik. Tak perlu saya panjangkanlah. Mengapa perkara ini sensitif? Kerana bagi kita ahli sunnah wal jamaah, Allah ini satu kalimah yang suci, yang agung, yang jangan terdedah kepada salah tafsir. Salah tafsir jangan. Jadi kita menganggap istilah ni mempunyai nilai sakral, nilai yang suci. Itu ada perbahasan dia lah. Jadi mudah-mudahan maknanya akan terpelihara terus nama Allah supaya tak jadi macam negara jiran kita ni. Bila kalimah Allah tu dengan bebas boleh dipinjam, akhir sekali dia boleh buat iklan seru untuk sama-sama sembah Allah, dia kata, tapi dia letak di gereja, letak di kuil lah, begitulah. Jadi benda ni sensitif, kalimah Allah ni. Jadi dalam ayat ni balik pada tadi, Allah sendiri menjelaskan siapa dia Allah itu. La ilaha illahu. Allah ni adalah ilah, Tuhan yang tiada Tuhan yang sebenar, yang wujud. Tiada Tuhan yang sebenar yang layak disembah melainkan Dia. Dia siapa? Iaitu Allah. Bila sampai sini tuan-tuan, Allah, saya tak tahu macam nak cerita ni. Saya ingat kalau saya tak boleh cerita habis pun, carilah tuan-tuan, mudah-mudahan kesempatan masa yang ada sementara kita belum balik pada dia ni, kalau dapat satu ilmu yang boleh bagi puas kita faham dan sampai sebab dada kita ni kenal hakikat ketuhanan Allah SWT ni, carilah kitab-kitab yang boleh guru-guru mengajar. Saya nak mention sini, saya nak sebut satu kitab yang bertuah kita orang Melayu Nusantara ni, orang-orang lama ni mengaji kitab yang dikarang oleh Sheikh Ahmad
Al-Fatani. Nama kitab tu Faridah Al-Faraid. Faridah kan seronok pula kita. Nama Faridah. Faridah tu maksudnya permata yang berharga. Faridah Al-Faraid. Faridah ni permata yang berharga daripada banyak-banyak permata. Faridah Al-Faraid. Saya nak ambil sikit saja. Syekh Ahmad menarik dalam kitab ni bila dia huraikan la ilaha illallah. Jadi saya masukkan sikit sedikit kepahaman di sini. Bila kita sebut la ilaha illallah, saya ingat ada yang mengaji dah kot ya. Tidak ada Tuhan yang sebenar, yang layak, yang tiada Tuhan yang sebenar, yang wujud, yang layak disembah melainkan Allah. Baik. Saya tak nak bagi pening yang Syekh Ahmad cerita. Tapi kalau tuan-tuan mengaji, kena dengan guru, saya ingat ada guru-guru yang boleh mengajar, kita rasa ya Allah kan, halusnya para ulama dalam menjelaskan la ilaha illallah. Baik. Jadi pendekatan ulama dalam nak bagi faham la ilaha illallah ni, dia bermula daripada apa? Bila kita sebut la ilaha, tidak ada Tuhan yang sebenar, yang wujud, yang layak disembah melainkan Allah. Yang normal kita faham apa dia bila kata la ilaha illallah, maksudnya apa? Kita mengatakan tak ada Tuhan selain daripada Allah, betul lah. Yang kita faham ialah bulan bukan Tuhan, betul tak? Busut bukan Tuhan, gajah bukan Tuhan, pokok bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan. Itu yang kita faham tak? Kata Syekh Ahmad tu tak tepat. Tak tepat sebab apa? Sebab kita tak bermula daripada mendefinisikan, memberi takrif siapa dia Tuhan. Jadi kalau kita nak faham betul la ilaha illallah ni yang dituntut oleh agama untuk kita menyaksikan ketuhanan Allah, kita kena tanya dulu ilah. Ilah tu ialah Tuhan. Kalau saya tanya apa makna Tuhan? Saya bukan nak ajar tak, saya lebih kepada menegaskan lagi. Bapa-bapa, ibu-ibu lebih tahulah, lebih dahulu daripada saya mengaji ni. Kita nak mengulang untuk menguatkan lagi. Jadi kata Syekh Ahmad, Tuhan ni dia ada dua ciri. Apa ciri Tuhan? Jadi kita kena mula daripada apa makna Tuhan? Apa erti Tuhan? Tuhan ni mudahnya dia ada dua ciri. Pertama, Tuhan ni istighna'ul ilah an kulli ma siwa. Pertama, Tuhan ni ialah dia tak perlu yang lain. Tuhan ni apa dia? Dia ada dua ciri. Bila ada dua sifat ni baru dia jadi Tuhan. Baru dia sah, layak jadi Tuhan. Untuk kita faham makna Tuhan, iaitu pertama dia tak perlu yang lain. Yang kedua, iftiqaru ilaihi kullu ma ada. Ciri kedua yang melayakkan dia sebagai Tuhan ialah yang lain tu perlu pada dia. Mudah aja. Tuhan ni apa dia? Dia yang tak perlu pada yang lain. Yang kedua, yang lain perlu pada dia. Soalan saya, bulan boleh kata Tuhan tak? Boleh kata Tuhan? Bukan Tuhan. Sebab apa bukan Tuhan? Sebab dia nak bergerak tu pun dia perlu pada yang lain menggerakkan dia. Nak kata dia Tuhan, jadi dia perlu pada yang lain, bukan dia terkaya daripada yang lain. Okey, gajah Tuhan ke? Bukan. Tuhan bukan gajah. Sebab apa? Dia perlu pada yang lain, dia perlu kepada yang lain, dan dia tak terkaya daripada yang lain. Dia perlu kepada yang lain, dia tak terkaya daripada yang lain. Jadi okey begini, maksud saya, bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, kata Syekh Ahmad, ya. Kata-kata ni tak tertala, tak kena pada busut, tak kena pada berhala, tak kena pada bulan, bintang. Sebab apa? Sebab sebelum kita nak tujukan tidak ada Tuhan melainkan Allah kepada sesuatu yang kita kata objek-objek ataupun binatang ataupun tadi, sebelum kita sebut begitu, memang daripada asal semua tu bukan tu Tuhan. Mula dah saya sebelum kita jadi
Supayanya. Okey, soalannya begini. Bila Tuhan tu ada dua ciri, iaitu dia tak perlu yang lain perlu pada dia. Saya nak tanya, lain daripada Allah, ada tak yang layak menjadi Tuhan? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, kata Syekh Ahmad, seolah-olah bila kata tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, seolah kata-kata kita itu sia-sia. Kerana sebelum kita kata tak ada Tuhan selain daripada Allah, memang sebelum kita kata tu memang selain daripada Allah tak ada yang mempunyai ciri-ciri Tuhan. Jadi macam kita cakap tu seolah-olah kata Syekh Ahmad sia-sia. Okey, bagi siapa yang boleh ikut lagi begini. Biasa tak tengok kalau macam setengah masjid dia ada pintu tak? Okey, ada pintu. Selalu bila kata macam pernah tak kita tengok papan tanda dilarang masuk? Soalan saya, dilarang masuk tu dia letak atas pintu yang kita boleh masuk ke, atau dia letak di dinding? Macam ni dinding, tiba-tiba kita letak dilarang masuk. Logik ke? Tak logik. Jadi siapa boleh ikut kita? Jadi bila kata tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, asal cerita memang ciri Tuhan tu tak ada pada selain Allah. Tapi mengapa kita sebut juga tak ada Tuhan selain Allah? Maknanya dinding ni kita tak boleh nak masuk. Tapi orang kata, pasal apa kamu kata jangan masuk? Sebab kalau kamu tak tempik jangan masuk pun memang tak boleh masuk. Faham? Jadi kata Syekh Ahmad begini, macam tadilah. Bila dinding memang tak boleh masuk, tiba-tiba kita tempik jangan masuk, itu menunjukkan apa? Penegasan. Penegasan. Maksudnya bila kita kata la ilaha illallah, la tu la nafiah, kita menafikan adanya Tuhan selain Allah. Sedangkan kata Syekh Ahmad, hakikatnya Tuhan selain Allah memang tak ada. Jadi macam mana kita boleh menafikan sesuatu yang tak ada? Kita memang tak boleh masuk dinding, tapi awak hang letak jangan masuk. Kalau tak letak jangan masuk pun memang tak boleh masuk. Sebelum kita kata tak ada Tuhan, sebelum kita menafikan adanya Tuhan selain Allah, memang kalau kita tak cakap pun memang ciri Tuhan yang tadi tu, dia tak perlu yang lain tu perlu pada dia, tak ada pada selain Allah. Tapi mengapa kita sebut juga sesuatu yang memang kalau kita tak sebut pun memang dah Allah saja Tuhan. Jadi kata Syekh Ahmad, sebenarnya bila kita sebut la ilaha, bukan kita menafikan ketuhanan selain daripada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum kita kata tak ada Tuhan selain Allah, kalau kita tak sebut pun memang ciri Tuhan tu selain daripada Allah tak ada, melainkan pada Allah saja. Jadi bila kita sebut juga la ilaha illallah, kata ulama begini. Jadi la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang layak, tiada Tuhan yang wujud dengan sebenarnya yang layak disembah melainkan Allah. Maknanya ialah, apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah ialah Allah je Tuhan. Allah sajalah Tuhan. Allah sajalah Tuhan. Itu makna sebenar la ilaha. Habis itu kalau Allah sajalah Tuhan, mengapa sampai nak menafikan? Kata ulama, untuk menegaskan. Memang tak boleh masuk dinding, tapi yang kamu tempik jangan masuk tu pasal apa? Sebab nak menegaskan, memanglah tak boleh masuk tu satu. Kemudian kamu jangan silap pula langgar dinding ni, nak kata tu jangan masuk. Macam itulah soalan. Maksudnya tidak ada Tuhan yang sebenar yang wujud melainkan Allah. Maksud dia ialah Allah saja Tuhan. Allah saja Tuhan. Bila begitu, kalau ikutkan tak perlu nak nafikan. Tapi mengapa nafikan juga? Sebab nak menegaskan. Ada yang boleh faham-faham lah, tak boleh faham nak buat macam mana. Nanti cari guru. Kalau bila kita oh ya Allah, bila dia bahas begitu tu, ya Allah dalamnya kan. Allah sajalah Tuhan. Menyebabkan lanjutan daripada itu, ya. Bila kita kata tak ada Tuhan yang sebenar yang wujud yang layak disembah melainkan Allah, timbul satu soalan. Kita nafikan dulu, kita lucutkan dulu Tuhan tu daripada Allah, kemudian kita masukkan dia balik sebagai Tuhan ke?
atau macam mana? Jawab ulama' ialah kita asing siap dulu. Dalam hati tu Allah je Tuhan. Allah je Tuhan. Lepas tu kita kata tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Baru betul. Kamu ada berapa ringgit? Aku ada RM5. RM5 tu asing siap dah. Aku tak ada duit melainkan RM5 ni saja. Masa kita kata tak ada duit, kita dah asing siap RM5 tu. Kita bukan nafikan dia kemudian masukkan dia. Bukan nafi dan isbat tak. Kita siap-siap isbatkan dia. Allah je Tuhan. Lepas tu mulut cakap tak ada Tuhan yang sebenar yang wujud melainkan Allah. Gitulah. Itu ada perbahasan dia. Kalau nak lebih bacalah ngaji kitab Faridah Faraid, dia huraikan maksud yang lebih tepat kepada la ilaha. Maksudnya begini ya. Akhir nak azan ya. Pukul berapa nak habis ni? Datuk ya. Yang lain perlu pada dia. Kan? Okey. Dia yang ada dua ciri ni, itulah dia Tuhan. Okey, bila kita dah faham takrif Tuhan, bagi orang Islam dia faham bila dia mengaji sifat 20, dia sampai kepada hujung, iaitu Tuhan ni mesti dia tak perlu yang lain perlu pada dia. Maka bila dia dah kenal takrif Tuhan, dia tak akan tersilap memakaikan ciri Tuhan ni pada makhluk. Takkanlah lepas dia mengaji sebab 20 tu, Tuhan ni ialah yang dia tak perlu pada yang lain perlu pada dia. Agak-agak ciri Tuhan ni ada pada berhala kot, begitu ke? Mana pula, sebab bila dia tengok berhala, bila cicak berak atas kepala berhala tu tak boleh kuih tangan dia gerak. Dia perlu orang lain yang bersihkan tai cicak yang berak atas kepala dia. Maknanya daripada awal, bila objek ni dia ni perlu pada yang lain, kan? Maka dia bukan Tuhan. Jadi bagi orang yang dia faham la ilaha illallah, dia bertolak daripada Tuhan ni ada dua ciri tadi. Dia tak perlu yang lain perlu pada dia. Dia dah siap tolak dah bulan bintang apa ini tak kena, tak memenuhi ciri Tuhan. Jadi yang menjadi cabaran bagi dia ialah begini. Ciri Tuhan iaitu dia tak perlu pada yang lain perlu pada dia. Kalau orang beriman ni nak khayal pun dia akan khayal, ada tak ciri ni pada sesuatu selain daripada Allah yang kembar mirip macam Allah. Dia akan kata tak ada. Baru sampai. Faham ke tuan? Ada faham tak faham? Jadi bila dua ciri tu ada pada dia tu, maka itulah dia Tuhan. Jadi bila kata la ilaha illallah, dia akan fikir begini. Tiada si dia yang mempunyai dua ciri ini yang bukan Allah. Allah saja yang tertentu sebagai Tuhan kerana Allah saja ada dua ciri ini. Tapi mungkin dia berandaian, agak-agak boleh jadi tak ada si dia yang mempunyai ciri ini. Dia tak perlu pada yang lain perlu pada dia. Ciri ini ada satu pada Allah, satu lagi ialah zat lain daripada Allah yang kembar mirip macam Allah. Agak-agak ada tak? Yang itu yang dia nafikan. Baru kena. Tak faham tak lah. Cari guru. Saya ingat ada yang boleh faham tu, dia boleh sharing. Okay, kita lompat sebab dah azan dah, kita pergi pada. Jadi Allah perkenalkan, Allah ni siapa dia? Tidak ada Tuhan yang sebenar, iaitu ciri Tuhan tadi. Dia tak perlu pada yang lain perlu pada dia, melainkan dia saja tertentu sebagai Tuhan. Al-Hayyu. Hayyu ni maha hidup. Sirah mubalaghah ataupun ungkapan yang menunjukkan bersangatan hidup. Allah ni maha hidup. Apa makna maha hidup? Hidup lawannya mati. Tapi ulama yang tajam bahasa Arab, dia menghuraikan yang nak sini
Allah ni bukan saja bila kata dia maha hidup, hidup ni lawan pada mati. Maksud bila kata Allah tu maha hidup, bukan saja dia hidup yang tak mati. Mengapa? Kerana sesuatu yang wujud itu boleh jadi dia ada. Satu, wujud makhluk yang makhluk itu jenis hidup. Bila dia hidup, dia menerima mati. Tapi Allah ni bukan saja dia berbeza dengan makhluk yang hidup dan menerima mati, Allah juga berbeza dengan makhluk yang makhluk itu tak hidup. Makhluk tu tak hidup tapi dia ada. Ada makhluk yang hidup tapi dia ada. Tengok depan kita ni, tiang. Tiang ni hidup, ada tapi dia tak hidup. Depan kita ada kelip-kelip, ada serangga. Serangga tu dia hidup. Yang hidup tu dia menerima mati. Tiang ni dia tak hidup. Tapi apa makna Allah tu maha hidup? Iaitu Allah maha hidup, dia tak terima mati. Macam makhluk hidup yang terima mati. Allah juga maha hidup, berbeza dengan makhluk yang wujud, dia tak hidup tapi dia menerima binasa. Jadi bila kata Allah ni maha hidup, pertama Allah tak menerima mati, yang kedua Allah maha hidup iaitu dia tak menerima binasa. Selain daripada Allah, dia terdedah kepada binasa. Macam kita ni lah, reput. Apa reput tu? Gigi dah reput dah, rambut dah gugur dah. Kita makhluk ni lusuh, reput, kuncup, kecut, lagi apa lagi? Macam-macam lah. Pudar, kalau warna pudar. Kita ni makhluk ni dimamah usia. Macam kita ni wujud akan menerima mati. Kita akan terdedah kepada kematian. Ada makhluk dia memang tak hidup, tapi walaupun dia tak menerima mati sebab dia tak hidup, dia menerima binasa. Dia menerima kehancuran. Adapun Allah Al-Hayyu, dia maha hidup. Al-Qayyum, Qayyum ni yang maha berdiri mentadbir urusan makhluk. Macam kita malam ni, Allah dah rencana siap-siap dah. Dia takbir rezeki kita malam ni. Katanya ada sungguh ke ada? Ada kambing lah apa kan, menu lah. Allah dah siap dah. Menu apa yang kita akan makan contohnya. Esok pagi sarapan apa? Roti canai ke? Allah dah siap takbir dah. Cacing-cacing bawah tanah ni, makhluk-makhluk, Allah dah siap mentadbir urusan. Itu dalam Al-Quran, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap ketika, setiap saat Allah ini sibuk mengurus urusan makhluknya. Ya. Al-Qayyum. Ni kalau urai lagi panjang lah ni. Saya kalau kelas akademik sikit, saya nak tarik bagi anak-anak yang mungkin ada jurusan ekonomi. Dia ada satu teori Malthus. Malthus ni dia ahli ekonomi. So dia kata penduduk dunia ni makin berganda-ganda. Maksudnya anak-anak yang lahir di hospital, dia punya kelahiran tu cepat, laju. Kalau perbahasan tu, Malthus ni kata pertumbuhan penduduk bumi ni meningkat secara mendadak, berganda seperti gandaan geometrik. Geometrik ni gandaan dia kuasa 2. Jadi laju. Okey, 1 kuasa 2, 2. 2 kuasa 2, 4. 4 kuasa 2, 8. Macam bawa kereta tu laju je. 1, 2, 4, 8 dia punya gear tu. Bertambah tu. Sedangkan bila kita kata Malthus, kita tengok bekalan makanan, rezeki yang nak disuap kepada orang yang hidup, dia berganda juga. Macam padi yang ada di Selangor, di Kedah, yang nak bekalkan kita ni dengan beras, yang menjadi sebab kita boleh hidup, bergerak, tumbuh secara aritmetik. Aritmetik ni dia macam normal biasa tu. 1, 2, 3, 4. Jadi akhir sekali Malthus ni dia kata kita kena perancangan kita kata tahdidun nasl, iaitu kena perancangan anak.
Sebab nanti kalau anak ramai-ramai kan tak ada rezeki, contohnya gitu. Ini panjang cerita lah, nanti ada perbahasan dia. Maksudnya kalau kita faham, setiap hari di hospital berapa ramai manusia yang lahir, bayi yang lahir. Tak? Jadi Allah ni nama dia Al-Hayyu. Apa ni bukan Al-Muhyi. Dia menghidupkan. Jadi orang kafir bila dia tak kenal Allah, dia rasa runsing. Jadi manusia makin ramai, makanan lambat terhasil. Jadi macam mana nak bekalkan mal? Jadi sebab tu dia kata kita kena sekat, kena kurangkan penduduk bumi. Itu ada teori konspirasi kata kita kena buat vaksin ke apa ikutlah. Itu cerita konspirasi lah. Tapi nak kata idea tu ada. Kerana dia tak nampak Allah, bahawa Allah ini masa yang sama nama Allah ni Al-Muhyi, Allah juga namanya Mumit. Jadi satu hari tu berapa ramai bayi lahir di hospital. Tapi hari yang sama, minta maaf cakap, berapa ramai yang terkorban di jalan raya, yang mati terbakar. Na'uzubillah kan itu semua. Kalau bahasa kasar tapi nak bagi faham. Jadi bila satu nyawa terkorban, berapa banyak periuk nasi. Itu bahasa kasar tak elok tapi nak bagi nampak. Nak kata Allah boleh manage benda tu. Allah yang hidup. Tapi kalau orang tu dia tak kenal Allah, dia jadi runsing. Okey, itu faham tu. Jadi itu bila kita baca ayat kursi begitulah, Allah SWT dia Maha hidup, dia mentadbir urusan makhluknya, ajalnya, rezeki dia semua sekali. Okey. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah tidak dikuasai, tidak dikalahkan oleh sinatun. Sinatun ni mengantuk. Wala naum, apatah lagi tidur. Ada satu tafsir tu menariklah. Ada ekor rih war raihan. Jadi dia cuba haluskan. Bahasa Arab ni tuan-tuan, bila kata mengantuk, dia ada nama yang pelbagai istilah dia. Mengantuk ni boleh disebut di sini sinatun. La ta'khuzu sinatun. Ada mengantuk ni istilah dia nu'as. Ada istilah dia ta'abun. Jadi ta'abun mengantuk, nu'as mengantuk, sinatun mengantuk. Tapi menariknya sinatun ni mengantuk yang mana? Mengantuk yang menjadi pendahuluan kepada tidur, iaitu mengantuk, kalau bagi manusia tu mengantuk tahap awal. Ada juga mengantuk tahap awal, iaitu mengantuk di mata. Ustaz Azmin ni 2 ke 3 ke berapa, macam nampak 2 dia mengantuk tapi di mata. Itu sinatun lah. Kemudian satu lagi nu'as. Nu'as ni mengantuk. Saya pun tak sebab study ni, Allah saya jadi takut terkalih pula. Dia mengantuk mengantuk di kepala. Itu sinatun. Mengantuk di mata itu nu'as. Maksudnya sebelum kita nampak bayangan Ustaz Azmin ni 2 ke 3, itu dah mengantuk. Mengantuk tahap 2 tu. Mengantuk yang awal ialah pening-pening lalat, disebut mamai. Mamai itu sinatun lah. Dari segi dia punya peringkat tu. Jadi kalau kita faham ni, Allah tak dikalahkan oleh sedikit pun rasa mengantuk. Kalau bagi manusia dia mamai loh. Jadi itu pun tidak. Kamu tak akhir ni banyak kes-kes na'uzubillah baru ni di kampung saya ni orang Teluk Intan kan, ada kes baru ni dikatakan pemandu ada kata mabuk, tapi itu memang tak mustahil lah, banyak dah kes orang mabuk dia langgar tu satu lagi ada kata dadah sebagainya lah. Kita baru kendalikan steering kereta, mengantuk satu saat boleh jadi malapetaka. Bayangkan Allah SWT dia kendalikan urusan planet, rezeki setiap satu ni, elektrik yang ada, kipas ni, semua Allah takbir ni, dia tidak dikalahkan sedikit pun oleh mengantuk. Allah tidak lalai, tidak leka. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Saya kata tadi pukul 9 minit dah, macam mana? Baginya segala yang ada di langit dan segala yang di bumi. Itulah khazanah milik Allah. Hari ini kita ada yang terdekat tu pilihan raya.
Saya tak cerita politik, saya cerita perihal politik. Jadi bila kita nak pilih tu, kita nak pilih kerajaan yang stabil, kerajaan yang kita rasa boleh jamin dan boleh memberi laba kepada kita. Maksud saya kena skip atas lagi. Kerajaan manusia, kita tengok kerajaan Allah. Bila kita rasa secure, kita akan pilih apa yang kita nak pangkah itu. Sebab kita nampak kalau pilih dia ni stabil, dia ada khazanah yang boleh jamin kelangsungan hidup kita. Jadi ayat kursi nak ajar supaya kita memihak, pilih dan pro kepada kerajaan Allah. Saya skip cerita kerajaan manusia tu. Kerajaan Allah. Maksudnya kita jadi, dia tu orang siapa tu? Dia orang A, dia orang memihak pada B. Kita nak kata ayat kursi, kita kena jadi orang yang pro pada Tuhan, orang yang sentiasa meletakkan sandaran pada Tuhan, dan satu mencari memberi keuntungan kepada kerajaan Tuhan. Itu macam tu maksud saya tu, yang pro kepada keredaan dia, begitulah. Mengapa? Kerana segala yang ada di langit di bumi itu milik dia saja. Kalau kita dapat Allah, kita dapat segala-galanya. Tapi kalau kita tercicir Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Kerana semua itu di bawah kendali pemilikan kekuasaan dia. Jadilah orang Tuhan, orang yang memilih keredaan Allah berbanding kemurkaannya. Mengapa? Kerana kalau kita nak pilih kerajaan pun, cari kerajaan yang perbendaharaan dia itu boleh jamin kelangsungan. Jadi siapakah dia yang memiliki kerajaan yang menjamin kelangsungan hidup dunia akhirat kita? Allah SWT. Man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Ini syafaat pula, panjang pula cerita dia. Syafaat di akhirat esok. Ada syafaat yang kita kesempitan kita nak lepas, ada disebut syafaat uzma. Syafaat menyuraikan kita daripada huru-hara kesengsaraan di padang mahsyar. Jadi masa tu akan diberikan kepada Nabi SAW satu syafaat, kelebihan untuk melepaskan manusia daripada sengsara di padang mahsyar. Belum lagi kira syafaat yang lain. Jadi Allah menyatakan man zallazi, man ni macam Allah tanya. Dalam tafsir kata ini istifham ingkari. Macam seolah Allah buat tanya, tapi dalam pada tanya tu dia nak sindir kita, nak mengingkari. Siapa yang boleh berikan syafaat kalau tidak dengan izinnya? Maksudnya memang tak ada siapa yang boleh beri syafaat, hatta Nabi SAW, melainkan dengan izin Allah. Maksudnya punca kuasa di akhirat esok letak pada Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang ada depan. Ini dua tangan, iaitu apa yang ada depan kita. Wa ma khalfahum, apa yang ada di belakang kita. Maksudnya Allah mengetahui apa yang nyata, apa yang jelas, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi. Kalau di belakang tu maknanya tersembunyi. Yang nyata tersembunyi Allah tahu. Ataupun ada ulama kata Allah tahu apa yang ada di hadapan kamu, iaitu masa hadapan kita di akhirat. Wa ma khalfahum, apa yang telah kita tinggalkan daripada yang akan kita tinggalkan, iaitu dunia. Ada pula ulama kata aidihim dengan makna sekarang ni di dunia. Khalfahum yang kita tak nampak, iaitu akhirat. Tak kiralah yang mana satu makna dunia akhirat, tapi yang jelas tidak ada yang tersembunyi di sisi ilmu Allah, melainkan kalau mengaji sifat 20 dia sebut ta'alluq inkishaf. Allah ta'alluq ihatah dan ta'alluq inkishaf. Ilmu Allah ni dia jenis menyuluh, menyingkap, terdedah, tak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Wala yuhituna bi syai'in. So, kalau cerita panjang ni ada satu ayat dalam Quran Allah sebut wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ma tasqutu min waraqah wala habbatin illa ya'lamuha. Itu kalau tengok balik ayat tu, dalam satu ayat lain Allah mengibaratkan ilmu dia yang menyingkap dan meliputi itu. Allah menyatakan wa ma tasqutu min waraqah.
bila gugur sehelai daun, kata Allah, Allah tahu. Yang kedua, bila tertanam biji benih dalam perut bumi pun Allah tahu. Itu satu ibarat lain. Ada satu tafsir tu, saya sebenarnya di Mesir dulu saya bidang tafsir. Tapi kemudian tu saya lompat ke bidang akidah pemikiran Islam, perkhususan lah. Tapi bila tafsir tu macam-macam tafsir, jadi ada satu tafsir tu menarik. Dia kata begini, ulama ni pun berijtihad, tapi dia dibantu oleh ilmu-ilmu alat dalam balaghah, sastra Arab. Jadi apa hikmah Allah sebut dia tahu bila daun tu jatuh. Dia tahu sesuatu biji benih yang tertanam dalam muka dalam perut bumi. Satu dikatakan begini, ayat ni bukan datang daripada Nabi, sebab Nabi duduk di padang pasir. Macam mana dia boleh cerita pasal daun, pasal biji benih, sedangkan Nabi bukan duduk dalam dusun kebun macam Khatulistiwa di Malaysia, bukan. Nabi duduk di padang pasir. Jadi tentu bukan Nabi reka cerita tu. Sebab bila kita bawa anak-anak tadika ke sekolah rendah, kita bawa dia tepi pantai, kita bagi dia kertas kosong, kita tak suruh dia lukis gambar ombak. Tapi bila kita bawa di suasana tepi pantai, kita kata, anak-anak lukis apa yang kamu nak. Tentu lebih dekat dia akan lukis gambar laut, sebab dia duduk depan laut. Jadi kalau Quran ni rekaan Nabi Muhammad, dia akan cerita kait dengan padang pasir, dengan bahang dan sebagainya. Tapi tiba-tiba dia cerita pasal daun jatuh, pasal biji, menunjukkan bukan Nabi yang mengarang. Itu satu. Yang kedua, kata ulama yang menasih antaranya, bila daun jatuh dari pokok, soalan saya, berdosa tak daun? Pokok ni tiba-tiba daun jatuh, berdosa pokok, gitu ke? Jatuh gugurnya daun daripada pokok bukan beban dosa dan pahala kepada pokok. Maksudnya, kalau jatuhnya daun yang tak melibatkan dosa pahala pun Allah tahu, ini kan pula perbuatan kita manusia ni yang tidak lepas daripada dosa dan pahala. Lebih-lebihlah lagilah. Satu. Yang kedua, bila cerita pula biji benih dalam muka bumi pun Allah tahu. Kata ulama begini, menggambarkan bila daun jatuh dari pokok, ini gambaran aktif. Jadi alam ni ada yang aktif, macam kipas tu ligat pusing, kepala kita goyang-goyang ni pasal ngantuk tu, aktif. Tapi ada juga pada makhluk ni yang pasif. Jadi biji benih tu duduk dalam bumi itu keadaan pasif, duduk diam. Jadi di dalam makhluk ni ada yang duduk diam, macam kapet ni, macam ni kipas ni, tapi ada yang sedang aktif. Jadi sama ada makhluk tu aktif ke pasif ke, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Ini mengaji cara ayat Quran, ada mengaji cara sifat 20. Ini cara ayat Quran, ayatul kursi. Wala yuhitun bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Manusia makhluk tidak dapat tumpang sikit pun mengetahui tentang sesuatu melainkan kadar mana yang Allah beri ilmu tu pada dia. Ini supaya kita jangan bongkak sombong. Hari ni hebat teknologi AI, ChatGPT, macam-macam hari ni. Tapi yang mengaji cara sekular, dia tak nampak lah. Macam Qarun lah, aku boleh jadi hebat perniagaan sebab strategi aku, bijak aku ada. Kita kena ingat, sekelumit secubit cuma dapat PhD ke doktor ke, dapat apa ni, orang gelar profesor ke, dia ni tulis banyak buku ke, dia petah bercakap ke. Tidaklah semua ilmu-ilmu yang secubit cuma, yang sekelumit itu, melainkan itu adalah kadar yang Allah anugerahkan kepada hamba dia. Ini kan begitu juga Nabi-Nabi, dia boleh cerita pasal azab kubur, boleh cerita pasal dosa pahala. Sedangkan alam tu alam gaib. Semua itu kerana pokok pangkal daripada Allah. Ayat ni nak balik pada Allah. Allah. Tu kata apa ni? Min ilmihi illa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi sini kiasan kepada ilmu dan kudrat kuasa dia. Setakat manakah kudrat kuasa Allah dan ilmu Allah? Ayat ni menyatakan seluas langit dan bumi. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Allah tidak merasa berat, letih, penat, beban untuk menjaga langit dan bumi.
Ada setengah cikgu dia pencen awal. Pasal apa? Pening jaga budak sekolah rendah. Masuk je kelas, migraine. Cikgu tu migraine lah. Pasal apa? Pasal masuk je kelas, kawan ni jadi Spiderman, panjat dinding. Kawan ni jadi apa ni, Ali Gusti. Dia kepak tangan kawan dia. Yang ni pula menangis nak kencing. Yang ni pula macam-macam. Jadi baru mentadbir satu kelas dah migraine dah. Itulah dia manusia. Tapi Allah oleh itu kita faham daripada apa ni, kilasan ataupun refleks daripada inilah sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Satu soalan akhir. Jika beginilah kesempurnaan Tuhan, soalan dia, adakah Tuhan yang begini membiarkan kita begitu saja? Kalau tidak, dia turut memberi penyuluh jalan, petunjuk kepada kita bagaimana untuk selamat, untuk kembali ke pangkuan dia ke akhirat. Sebab tu bila kita mengaji tauhid, hebatnya Tuhan ni, sempurnanya dia akan memantul kepada syariat, kepada fiqh. Tentulah Tuhan yang begini, dia tentulah memandu kita bagaimana nak melalui kehidupan yang menjamin kebahagiaan kejayaan kita sehingga akhirat. Kenal Syekh Nuruddin Al-Banjari kan? Kenal Syekh Nuruddin ulama yang alim. Kalau tak kenal tuan-tuan boleh carilah Syekh Nuruddin ni. Saya tertarik satu ketika dia cerita begini. Dia kata pasal dia alim fiqh dan dia anak murid Hasan Mashad, Yasin Fadani, itu tok guru yang ngaji di Mekah dulu, Syekh Nuruddin. Dia ada pondok di Janda Baik. Masa kami ngaji Mesir, dia banyak mengajar lah sampai hari ni. Okey. Dia kata begini, kalau orang tu mengaji fiqh, dia kata, dia nak cerita sini apa? Terperincinya Islam ni berbanding dengan agama lain. Macam kita kejap lagi nak balik kan? Okey. Kalau kita mengaji fiqh, kita pandai, kata dia, untung kita sebab kita boleh menjadikan hidup kita ni kesempatan nak mendapat ganjaran pahala di akhirat. Jadi okey, soalan saya, kalau nak keluar dari masjid, kaki mana? Kanan ke kiri? Kaki nak test je kaki kiri. Tak usah. Kaki kiri. Pakai kasut, sunat kaki kanan ke kiri? Kanan. Jadi kata dia begini, katakan kita letak kasut depan pintu masjid. Kalau kita ni jenis mengaji, kita tahu, kita akan keluar dari masjid ni, kita swing, kita hayun kaki kiri. Dapat satu pahala dapat. Kita bukan nak kata nak kejar pahala je, ni nak cerita cerdik tak cerdik, yang kait dengan apa? Dengan keistimewaan agama Islam ni. Okey, swing dengan kaki kiri. Bila kita keluar dengan kaki kiri, jangan sarungkan kaki kiri itu ke kasut lagi. Kita swing pula kaki kanan, kaki kanan tu terus dihayun masuk dalam selipar kasut kita tu. Maka dapat 2 pahala. Soalan saya, habaq mai kat saya, bukan orang Kedah pula. Habaq mai saya saat ni. Ada tak agama selain daripada Islam yang mengajar penganutnya sehalus seperti ini? Selain daripada Islam, tak? Islam saja. Jadi Allah yang meliputi ilmu dia, kekuasaan dia dah setting dah satu agama namanya Islam untuk kita meraih. Jadi kalau pakai kasut keluar masjid pun, bayangkan takkanlah Allah meninggalkan panduan dosa pahala di dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, dalam mendidik anak, dalam berpakaian, dalam berekonomi dan sebagainya. Akhir sekali, wa huwal aliyul azim. Allah tak penat menjaga langit bumi dan dialah yang maha tinggi. Tidak ada sesiapa yang dapat mengatasi kedudukan Allah. Al-Azim, yang maha agung. Tidak ada sesiapa dapat menandingi keagungannya. Oleh itu akhir kata, marilah sama-sama kita nak masuk bulan Ogos ini, bulan merdeka. Merdeka macam mana ejaan dia? Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif. Untuk bagi senang ingat,
mim mengikut, ra rasul mengikut rasul, dal dan, ya yakin, kaf kepada, alif Allah. Itulah pengisian kemerdekaan. Mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat dikurniakan oleh Allah kesejahteraan abadi dunia akhirat. Sekian saja yang baik itu datang daripada Allah Taala, yang lemah kurang daripada diri saya sendiri. Terima kasih sudah mendengar sehingga akhirnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.